Iran baru je serang 8 negara serentak. Dubai kena, Qatar kena, Bahrain, Kuwait semua kena. Burj Khalifa dikosongkan, flight semua dibatalkan. Dunia tengah chaos dan korang wajib tahu apa tengah jadi. Semua bermula pagi semalam, 28 Februari 2026. US dan Israel lancar serangan besar-besaran ke Iran. Operation Epic Fury, jet tempur kapal perang. Semua serentak masuk. Netanyahu cakap selagi diperlukan. Dan Iran tak duduk diam. Pejabat Khamenei kena, ibu pejabat ERGC kena, tapak nuklear kena, serangan berlaku waktu pagi, jutaan rakyat tengah ke sekolah dan kerja. Satu sekolah perempuan di Minab kena bom, lebih 50 terbunuh. Ini serangan total korang. Dalam beberapa jam, Iran balas serang 8 negara, Israel darurat diisi Tihar, pangkalan udara Kuwait diserang, markas US Navy Bahrain kena, Dubai dan Abu Dhabi terus kena. ERGC keluar satu statement je, tiada garis merah lagi. Korang ramai ada family kerja sana, semua flight DXB digantung, Burj Khalifa dikosongkan. Satu warga negara Pakistan dah maut kena serpihan misal. UAE dah cakap, kami berhak penuh untuk bertindak balas. Kalau ada saudara korang sana, cek sekarang. Part pelik, sebelum bom jatuh, rundingan tengah jalan. Menteri Luar Oman kata kemajuan besar dicapai. Beberapa jam lepas tu, bom dah jatuh. Trump cakap, bila kami selesai, ambil alih kerajaan korang. Rundingan tu dari awal cuma untuk beli masa. Selat Hormuz, 20 juta tong minyak lalu sini setiap hari. 20% bekalan minyak dunia, syarikat besar dah stop hantar kapal. Kalau laluan ni tutup lama, harga minyak meletup dan itu affect semua orang, termasuk korang. Pasaran Isnin bersedia untuk volatile. Minyak dijangka melompat ke $80 sampai $100. Emas naik, dolar US menguat. Tapi saham global, sell-off besar. Best case, perang singkat, market recover. Worst case, berminggu, jauh lebih teruk. Kita jauh salah. Minyak naik, kos hidup naik. Ringgit boleh lemah, bursa boleh ikut sell-off. Emas, good news kalau dah pegang. Kripto boleh swing kuat dua arah. Ini bukan masa panik. Ini masa untuk faham supaya buat keputusan yang betul. 4 benda korang pantau. 1. Selat Hormuz ditutup atau tidak? 2. Berapa lama konflik ni? 3. China dan Russia, reaksi mereka game changer. 4. Pasaran Isnin, set alarm korang. Daus akan terus update. Follow at DausDK37. Faham dulu, baru bergerak. Not financial advice. DYOR.